Geng-geng mancing senang nak suka pisau ni. Pisau ni kalau buat pisau bawa pergi kebun, aku rasa macam terlebih lah. Set yang aku akan tunjukkan ni akan nampak buruk sikit sebab memang pakai, tapi tak apa lah. Ada sarung dia ni je geng, ada 3 benda yang menarik. Di sebelah belakang badan dia ni dah siap dengan batu asah. Come on, time-time dalam hutan kau boleh asah. Dekat belah hujung sarung dia ni ada kata. Yang ni nak buat-buat potong tali memang A. Sekarang kita tengok bilah dia pula. Barang kalau baru memang akan nampak cantik, tapi barang kalau pakai, inilah gaya dia. Bagus sulu getah macam ni. Bila dia basah pun grip masih ada. Tambahkan lagi siap ada bentuk-bentuk macam ni kan. Bilah dia ni pula tebal 3.5mm. Mak datuk ai. Bila bilah pisau tebal macam ni, bermaksud dia boleh buat kerja yang lasak. Untuk level pisau, dia lagi lasak daripada aku. Bentuk bilah dia ni pun jenis yang senang nak asah. Jadi bagi mereka yang baru-baru nak ada pisau hutan, boleh sangat. Yang hobi dia naik gunung, pisau ni tak sesuai. Pisau yang macam ni jauh lebih sesuai. Idea dia simple sebab bilah daripada Ganzo G8012 ni, dia ni berat. Kemudian bila kita mendaki gunung, kita bukannya pakai sangat pun atribut-atribut yang ada pada dia ni. Engkau naik gunung, kau bukannya nak lasak beria bang. Kau lasak sikit-sikit je. Jadi kalau kau pakai benda ala ni, overkill dan kau akan rugi.